Hey guys, welcome back to YouTube channel. Hello. Okay. So hari ni kita nak buat video apa? So hari ni kita akan buat video horror. So hari ni kita akan buat video horror. So video horror pada kali ini adalah apa? Video horror daripada Video horror hari ni daripada top 5 Malaysia, iaitu 5 patung seram di Malaysia. Ayo kita masuk dalam macam korang tengok kat screen dalam video. So kita sudah masuk dekat video. Ini adalah screen dia. So jom kita mendengarnya sama-sama. Okey, jom. Bayangkan sebuah patung yang boleh bergerak dan mengeluarkan bunyi aneh pada waktu malam, atau sebuah patung yang tiba-tiba ketawa walaupun telah dimatikan. Terdapat juga peristiwa seram mengenai patung labu-labu hingga ke patung Magic Mixis yang tiba-tiba hidup. Yang paling aneh pada video ini adalah sebuah patung misteri tanpa tangan di Evamosa, Melaka. Maka tontonlah video ini sehingga penghujung. Di sini terdapat 5 kisah seram patung berhantu di Malaysia. 5 kisah seram patung berhantu di Malaysia. Awal-awal dah meremang Okey, jom kita tengok. Kita masuk dalam video, jom. Yang ramai tak sangka. Bunyi gelak dia memang padu bunyi gelak dia memang padu. Kemain. Lawan ni. Nombor 5. Patung Labubu. Patung Labubu? Rupa-rupa meremang. Meremang. Patung Labubu. Betul-betulnya. Memang ada kisah seram. Okey, jom. Menerusi video TikTok Kamimi Hadri, dia telah menceritakan pengalaman kisah seram mengenai patung Labubu yang pernah viral di media sosial sehingga meraih sebanyak 3.3 juta jumlah penonton di TikToknya. Difahamkan patung Labubu atau dikenali sebagai patung boneka iblis tersebut mula tular di media sosial. Patung boneka iblis. Okey, jom. Bila Lisa Blackpink memakainya, sehingga di luar negara ramai orang sanggup berhimpit dan berebut untuk membeli patung itu, dan harga patung tersebut juga semakin melonjak naik. Difahamkan lagi sekarang harga Labubu memang menaik. Dia tak menurun tau. Dia macam menaik. Macam tu. Tersebut diciptakan oleh seseorang yang dikenali sebagai Casing Lung, di mana menurutnya dia terinspirasi untuk mencipta patung Labubu berdasarkan kisah dongeng Nordik. Kini di Malaysia juga sudah menjadi trend kerana ramai yang tidak sabar melihat karakter Labubu apa yang mereka boleh dapat. Kemain Labubu dia banyak betul. Back to. Namun ramai yang mengatakan ia terinspirasi daripada mitologi monster yang berasal daripada Hong Kong, iaitu Tauti, di mana ia dipercayai seekor monster yang sangat rakus sehingga boleh makan badannya sendiri. Memandangkan Labubu memang berasal daripada Hong Kong, oleh itu ramai yang mengaitkan ia dengan Tauti. Seterusnya terdapat juga satu konspirasi yang mengatakan bahawa apabila patung Labubu diletakkan di dalam ruangan gelap kemudian disuluhkan ke arah patung itu, akan kelihatan satu bayangan iblis, iaitu di bahagian telinganya akan menjadi seolah seperti tanduk iblis dan mukanya akan menjadi sangat menyeramkan. Patung Labubu, dan korang biarkan di dalam keadaan gelap, lepas tu korang suluh dia, korang akan nampak satu bayangan iblis di mana telinga Labubu tu akan menjadi seolah-olah seperti tanduk iblis dan muka Labubu akan menjadi sangat menyeramkan. Nombor 4. Memang menyeramkan Patung Magic Mixis. Menerusi video TikTok Sally Hu, dia telah menceritakan pengalaman kisah seram yang dialaminya apabila patung Magic Mixis yang dia beli tiba-tiba menyala dan gelak dengan sendirinya sehingga meraih like sebanyak 270,000 di TikTok miliknya. Difahamkan mainan tersebut didatangkan dengan kuali mainan yang akan menghasilkan kabus, dan apabila kabus muncul, wujudlah patung Mixi mewah yang tersembunyi di dalam kuali tersebut. Tapi saya tak pernah tengok patung Mixi ni. Memang saya tak pernah tengok. Kat TikTok pun saya tak pernah tengok. Okey, jom. Kita tengok lagi. Dah start berasap. Berasap rupanya berasap.
Difahamkan lagi, anak patung mainan yang dikenali sebagai Magic Mixes dahulunya sangat popular di TikTok. Oleh itu, dia juga mula terpengaruh untuk membeli patung tersebut dengan harga RM450. Ceritanya bermula Mahal sewaktu dia benar. sedang bermain game. Bermulalah kejadian seram mengenai patung Mixie berwarna pink yang ketika itu terletak elok di sebelahnya yang tiba-tiba menyala dan gelap dengan sendirinya. Okey, so bila aku tengah kusyuk-kusyuk duk main game apa semua, tiba-tiba binatang ni berbunyi. Secara tiba-tiba. Dalam kau tengah perang-perang, lepas tu benda tu pula berbunyi, aku kan duk main-main game, aku terus macam... Walhal menurutnya dia telah menekan button turn off yang terdapat di Oh, bahagian belakang. padahal yang dia ni dah tekan button off. But tapi dia ada juga. How is that? Badan patung itu. Menurutnya lagi, apa yang lagi menyeramkan adalah butang yang dia sudah tutup itu memang kelihatan tidak terusik sebaik saja sekali lagi telah diperiksa. Nombor 3. Patung kaktus. Menerusi video TikTok Buletin.hantu, seseorang yang dikenali sebagai Zura telah menceritakan pengalaman kisah seram sewaktu dia diganggu oleh patung pokok kaktus yang terdapat di rumah abangnya sehingga meraih seramai 1.8 juta penonton di TikTok. Pokok kaktus tersebut boleh bercakap dan menari yang menyebabkan ramai orang tertarik untuk membelinya. Difahamkan pada hari kejadian, Zura berada di rumah abangnya dan pada malam itu dia turun ke bawah untuk mengambil air. Namun ketika dia ingin menaiki tangga semula, dia tiba-tiba terkejut apabila mendengar bunyi yang aneh di ruang tamu. Masa saya nak naik tu, saya dengar something yang macam... Macam mana Zura? Macam, tak tahu lah, bunyi dia macam... macam tu. Oh. Kemang iklan pula keluar. Banyak pula iklan ni keluar. Okay, dah tu. Oh. Kemudian dia turun semula untuk memastikan dari mana datangnya bunyi tersebut dan menurutnya dia jarang menonton televisyen di rumah abangnya, jadi dia tidak perasan kewujudan patung pokok kaktus yang diletakkan di sebelah televisyen ketika itu. Dia juga menyangkakan bunyi tersebut datang daripada kucing abangnya, namun apabila dia sampai di ruangan tersebut, tiada sesiapa di sana. Setelah itu, ketika dia menaiki tangga semula, tiba-tiba dia melihat patung pokok kaktus tersebut bergerak seolah-olah sedang menari. Terskip pula, sorry. Dengan bunyi. Memandangkan patung kaktus tersebut hanya boleh meniru suara yang dimainkan, dia berasa sangat hairan kerana tiada sebarang bunyi yang dihasilkan ketika itu kerana televisyen sudah dimatikan. Oleh itu, dia memberanikan diri untuk turun ke bawah bagi melihat bagaimana patung itu berfungsi dan sebaik sahaja dia mendekati patung kaktus tersebut, ia tiba-tiba berhenti dengan sendirinya. Dia kemudian naik semula ke atas dan tiada kejadian pelik yang berlaku selepas itu. Namun pada keesokan harinya, dia menceritakan kejadian malam tadi kepada kakak iparnya. Namun dia berasa amat terkejut sebaik sahaja kakak iparnya memberitahu bahawa patung kaktus itu tidak mempunyai bateri. Benda mana? Oh, patung kaktus ni dia tak ada bateri tau. Tapi dia menyala. Kebanyakannya patung-patung ni yang tak ada bateri je yang ada macam seram ni. Betul tak? Okay, jom Jom kita tengok lagi. Itulah pokok kaktus tu. Dia cakap, serius lah dik. Dia cakap macam tu. Pokok kaktus tu mana ada bateri? Oish. Benda tu kena ada bateri. Difahamkan lagi menurut kakak Okey, jom kita skip. Kita skip sikit sebab panjang sangat ni. Jom kita skip sikit. iparnya Kita skip. Okey. Mana? Mana? Sini. buang sini. bateri di dalam pokok Sini. Sini. Okay, kedua. Kedua. teddy bear dibakar ustaz. Menurut video TikTok Aiman Nasir, dia telah menceritakan pengalaman seram yang dialami oleh seorang ustaz perawat perubatan di mana dia telah membakar sebuah teddy bear yang dipercayai diduduki oleh makhluk halus dan video itu telah viral sehingga 650 Teddy bear pun boleh ada makhluk halus Suatu hari, dia telah menerima satu panggilan kecemasan daripada seorang pesakit yang telah dia rawat sebelum ini dan pesakit memaklumkan bahawa kakaknya telah kerasukan. Ustaz tersebut menerima satu mesej rawatan kecemasan
di mana seorang wanita berusia hujung 20-an sedang kerasukan di rumahnya. Seperti biasa, sebelum pergi ke rumah pesakit, dia akan mengajukan beberapa soalan untuk membuat persediaan awal dan dia juga telah dimaklumkan bahawa pesakit tersebut tidak dapat bergerak kerana kaki dan tangannya kaku. Sepanjang perjalanan ke rumah pesakit, dia merasakan seolah-olah ada sesuatu Memang yang aneh di cerita-cerita dalam ni rumah memang tersebut. menyeramkan, Setibanya di sana, keadaan rumah kelihatan tenang, namun pesakit yang dikatakan kerasukan berada di dalam Alamak. bilik. Pesakit wanita itu kemudian Okay, jap. turun dari Siapa katil sambung dalam je? keadaan separuh sedar untuk menemuinya dan dia segera meminta pesakit tersebut menghadap kiblat untuk memulakan bacaan ruqyah. Namun sewaktu dia ingin memulakan rawatan, tiba-tiba wanita itu menjerit dengan kuat sambil berkata, "Kenapa aku nak Alah, dia kita sambung mati?" ni. Sebab bateri tengah sikit mic ni. Ustaz tu dia nak start baca Jangan kita skip Al-Fatihah. Kita dah tahu dah teddy bear tu macam mana menyeramkan. Okey, satu. Satu, Francis Xavier Han di Melaka. Francis Xavier. Menerusi video TikTok Kak Dia Korang Kejap, dia telah menceritakan kisah seram mengenai sebuah patung misteri tanpa tangan yang terletak di Eva Mosa, Melaka. Sehingga video itu viral sehingga Ya, 1.1 juta penonton. Aku rasa masih ada lagi orang Melaka tak tahu pasal kewujudan patung ni. Di Eva Mosa terdapat sebuah gereja tertua. Seorang daripada dan ke China, dia jatuh sakit di atas kapal dan berpesan kepada kapten untuk menghantar mayatnya ke Goa, India jika dia meninggal dunia. Setelah dia meninggal dunia, mayatnya dimasukkan ke dalam keranda dan dibawa ke Melaka sebelum dihantar ke Goa. Namun apabila kerandanya dibuka di Melaka, mayatnya masih kelihatan segar seperti sedang tidur. Dia disemadikan di kawasan Eva Mosa selama 8 Eva bulan. Mosa ni pun tempat historical of Melaka. Seram juga dihantar ke Goa, Yang India, seperti di yang atas. dipintanya. Dan kota Mana kerajaan kota Eva Mosa, betul? setiap 10 tahun Nampak untuk bateri memastikan dia. mayatnya masih segar. Pada tahun 1614, Aduh, gereja hai. di Rom meminta tangan mayatnya dipotong. Telah dihantar ke Rom atas kehebatannya. Itu sahaja video pada hari ini. Antara kelima-lima kisah seram ini, yang manakah Okay guys, tadi kita dah nampak. Aduh, bateri mic dah habis. So kita terpaksa untuk bercakap macam ni. Okay, bateri mic pun dah habis. Okay, apa cerita dia sekarang? Tempat 5 patung ni memang seram di Malaysia. So patung Labu-Bu, patung apa tadi yang Mystic Magic macam tu. Lepas tu patung kereta, teddy bear dibakar ustaz. Okay guys, sampai situ je video kita pada hari ni. So kalau korang nak lagi konten macam tu, korang boleh komen dekat bawah. And then kita akan buat video yang Francis Xavier tu. Kita akan buat video untuk dia, spesifik video untuk satu orang tu. Kita akan cerita pasal dia. And then kita jumpa di next video. Bye bye. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share. Dan jangan lupa untuk follow TikTok, Insta. Bye bye.